akan ku anyam buih-buih di laut untuk ku jadikan pengalas cinta kita. Mereka kok dapat dalam bulan puasa, tapi selepas raya kedua, kok mega lah raya kedua kok mega. Ada sempurna tak? Rasa lebih baik lah daripada mega lama tu. Kemudahan dia banyak lah. Dia ada elektrik kan, dia cukup bumbung. Bila cuaca hujan apa semua kami dapat simpan dengan mudah lah, cepat. Kalau tak ada kios dulu kok pakai meja biasa punya tu, dalam 2-3 jam lah baru nak selesai simpan. Lepas tu barang-barang pula dia tak boleh tinggal kat sini, dia nak bawa balik kat rumah lah apalah kan. Tu masalah juga. Hari-hari benda sama, hari bawa balik, hari bawa mai, hari bawa balik. Jadi dah ada kios macam ni, alhamdulillah lah kita boleh simpan. Beli barang pun mudah kan. Jadinya kita main mega saja. Terima kasih MPP, terima kasih KPKP.